Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Hari ini saya berada di Labu, Negeri Sembilan. Okey, ini adalah rumah Encik Syafiq. Terima kasih diucapkan pada Encik Syafiq kerana sudi untuk reka dan bina rumah bersama kami di MIH. Okey, rumah ini mempunyai 5 bilik, 3 bilik air dan 1 stor. Untuk panjang dan lebar rumah ini, bukaannya adalah 44 kaki kali dengan 76 kaki dengan total keluasan 2,370 kaki persegi. Okey, dan ini adalah pandangan hadapan rumah. Maafkan saya, kawasan ni agak terhad. Macam ni lah, so saya hanya boleh ambil max sampai sini lah. Dan rumah ni berada di berhadapan jalan lah, jadinya agak bising sikit. Saya akan cuba edit untuk nak bagi dia lebih jelas lah suara saya. Okey, seperti biasa binaan kami di MIH, kami menggunakan bata merah dan atap genting Saga Legenda. Dan ini adalah pandangan sisi kanan rumah. Okey, untuk rumah ni mempunyai 3 bahagian teres dia, 3 facing, 3 bahagian teres lah. Satu di bahagian hadapan dan satu lagi bahagian sisi kanan rumah, dan di bahagian belakang ada 3. Okey, dan untuk dekorasi luar rumah kami berikan secara percuma. Maksud dekorasi tu adalah kemasan Shera Plank, kemasan coping, dan kalau anda lihat untuk kalau ada groove line termasuklah, itu kami berikan secara percuma. Kira ini adalah teres yang kedua menggunakan pintu folding door. Ini di upgrade, rumah upgrade. Dan binaan kami, kalau anda lihat, binaan yang bertangga yang selamat kami lah. Dengan harga yang kami tawarkan tu untuk negeri sini adalah RM138 sekaki persegi. Binaan yang bertangga tu semua dah include, tiada tambahan lah. Cuma yang perlu, yang tak termasuk adalah kos tanah dalam BIM. Dan ini adalah pandangan sisi kanan rumah. Kalau anda lihat untuk tingkap, kami menggunakan tingkap casement. Cuma untuk rumah ni dia upgrade dia kepada tingkap powder kotak hitam. Ni dia upgrade. Dan ini adalah pandangan belakang rumah. Untuk ketinggian BIM yang kami berikan adalah 1.5 kaki. Itu memang standard kami lah. Dan untuk longkang perimeter ni mana include kami berikan secara percuma. Okay, ini ada bahagian belakang. Untuk kemasan cat, kami menggunakan kemasan cat jenama Nippon Paint. Di bahagian luar kami menggunakan Weatherbond, dan di bahagian dalam kami menggunakan Easy Wash. Jadi ini adalah pipe yang kami berikan secara percuma. 2 kami berikan secara percuma di bahagian luar. Jadi ini adalah teres yang ketiga. Rumah ni mempunyai 3 teres lah. Ini adalah di bahagian belakang. Untuk kemasan tas seluruh rumah memang dah include. Cuma untuk rumah ni ada tambahan untuk design tas lah. Kami berikan kemasan tas seluruh rumah, cuma untuk design tas sahaja yang di-upgrade. Menggunakan pintu security door. Dan ini di-upgrade ya. Okay, dan ini adalah pandangan sisi belakang rumah. Okay, untuk bahagian luar anda boleh memilih 3 warna dan 1 warna di bahagian dalam. Untuk dekorasi ni semua memang ada include lah, kami berikan secara percuma kepada pelanggan kami di MIH. Dan kalau anda berminat nak buat lautan tapak atau sebagainya, boleh sajalah hubungi kami ataupun WhatsApp saja kami dan kami akan sharekan lokasi dekat pada anda. Okay, ini adalah bahagian porch. Untuk bahagian porch ni mempunyai kemasan plaster, ceiling berserta dengan cornice di seluruh ruang kami berikan. Dan ini adalah tas yang dipilih. Okay, untuk keluasan porch ni adalah 18 kali 22 kaki. Saya tunjukkan.
Okay, untuk kemasan cat dia, saya ulang. Anda boleh memilih 3 warna di bahagian luar dan 1 warna di bahagian dalam. Saya tunjukkan lagi sekali imbas untuk pandangan hadapan rumah sebelum kita go through ke bahagian dalam rumah. Okay, ini adalah bahagian hadapan, teres hadapan. Okay, untuk rumah ni mempunyai 3 security door yang di-upgrade. Okay, dan rumah ni menggunakan wiring 3 phase, iaitu secara percuma lah. Disebabkan harga binaan melebihi 250k, kami berikan secara percuma. Ini adalah pandangan untuk teres 1, teres hadapan. Okay, ini adalah pipe yang kedua saya kata tadi. Kami berikan 2 secara percuma kepada pelanggan kami. Jom saya tunjukkan bahagian dalam. Okay, saya zoomkan sikit kemasan plaster kami. Kami skim ya, dinding luar dan dalam. Untuk bahagian luar kami menggunakan Nippon Paint Weather Bond dan di bahagian dalam kami menggunakan Nippon Paint Easy Wash. Okay, ini adalah security doors yang di-upgrade. Menggunakan security door aluminium ya. Dia nama Nest. Okay, ini adalah bahagian ruang keluarga. Saya mulakan ruang keluarga dahulu ya. Okay, ini adalah ruang keluarga berkeluasan 15 x 11 kaki. Untuk ketinggian daripada lantai ke siling yang kami berikan adalah 11.5 kaki. Okay, dan ini adalah pandangan untuk ruang tamu berserta dengan ruang keluarga. Okay, untuk ruang tamu ni berkeluasan 23 x 15. Daripada pintu sampai ke dinding lah yang 23 x 15 ni. Okey, untuk elbow ni, ini ada tambahan ataupun dia upgrade lah, tuan rumah upgrade. Yang kami berikan adalah kemasan plaster ceiling berserta dengan cornice. Saya tunjukkan macam ni. Okey, ni standard kami. Dan untuk elbow ni ada tambahan lah. Tuan rumah request nak ada tambahan elbow dan kami buatkan lah. Jadi standard kami berikan plaster ceiling berserta dengan cornice. Okey, dan ini adalah kami punya Swiss standard kami. Kami menggunakan Swiss jenama Siemens. Okay, dan untuk rumah yang menggunakan wiring 3 phase, kami berikanlah DB box jenis metal macam ni. Okay, dan ini adalah pandangan untuk ruang tamu daripada pintu hadapan ya. Dan untuk tas ni kalau anda lihat, ni di upgrade. Kami berikan kemasan tas seluruh rumah. Cuma untuk design tas sahaja yang di upgrade. Dan ini adalah ruang keluarga berkeluasan 15 x 11. Saya tunjukkan dengan lebih jelas pandangan untuk ruang tamu dan ruang keluarga. Ini adalah bahagian ruang tamu. Ini adalah ruang keluarga. Ini adalah bilik utama. Kami menggunakan pintu molded door dengan kemasan cat jenama Nippon Paint. Untuk warna pintu, jenama pintu ni anda boleh tentukan ya, mengikut cita rasa anda. Okey, untuk bilik satu ni berkeluasan 15 x 15 kaki. Cukup besar dan cukup luas lah. Untuk bilik utama ni mempunyai satu bilik air di bahagian dalam. Okay, setiap bilik air, pintu bilik air kami menggunakan pintu PVC door jenis tebal yang ketebalannya boleh membuatkan tombol. Saya zoomkan sikit. Okay, ini adalah bilik air 1. Untuk bilik air 1 ni berkeluasan 5 x 9 kaki. Untuk spek bilik air yang anda akan dapat adalah kemasan tas sehingga ke siling, kelengkapan sanitary asas. Ini semua dah include. Dan ini adalah tas yang dipilih. Cuma kalau anda lihat untuk sinki ni dan shower ni, yang ni di-upgrade lah. Maksudnya tuan rumah yang beli sendiri dan boleh kontra harga, tiada masalah. Maksudnya dengan apa yang spek yang kami berikan tapi anda beli sendiri kan, boleh dikontra, tiada masalah. Dan tak boleh dikontra kalau benda yang kami berikan secara percuma lah. Okey, ini adalah teres yang kedua, mempunyai satu folding door ya. Ini di-upgrade. Folding door 3 panel. Okay, dan ini adalah bilik yang kedua. Rumah ni mempunyai 5 bilik ya, 5 bilik dan 3 bilik air. Dan 1 store. Okay, maafkan saya, rumah ni agak gelap sikit sebabkan
rumah ni tak pasang lagi lah elektrik, belum pasang meter lagi. Point wiring lampu kipas memang dah include kami berikan. Cuma untuk point aircon tu tambahan wiring. Ini adalah bilik 2 berkeluasan 10 kali 13 kaki. Untuk bilik 2 dan bilik 3 ni dia mempunyai satu bilik air yang attach lah, yang bersambung. Untuk bilik 3 ni berkeluasan 10 kali 11 kaki. Cuma untuk lampu kipas ni kami boleh tolong pasangkan, cuma ada upah pemasangan lah. Okay, ini adalah bilik air yang kedua menggunakan pintu bifold door yang di-upgrade. Yang kami berikan sedia kami adalah pintu PVC door jenis tebal yang saya tunjuk tadi tu. Okay, untuk bilik air ni berkeluasan 7 kali 5 kaki. Dan untuk aksesori dalam bilik air ni, kalau anda boleh lihat towel holder, cermin dan sebagainya ni, kami boleh tolong pasangkan secara percuma, tapi selagi workers masih decide lah. Okay, ini adalah pandangan untuk ruang keluarga, straight lah ke ruang keluarga dan ruang tamu. Saya zoomkan sikit kemasan plaster kami. Kami skim dinding luar dan dalam. Untuk ketinggian lantai ke siling yang kami berikan adalah 11.5 kaki. Kami di MIH kami menerima 3 kaedah cara pembayaran. Antaranya adalah tunai, LTPSA dan loan bank. Okay, ini adalah bahagian untuk bilik 4 dan bilik 5. Okay, untuk bilik 4 ni berkeluasan 10 kali 11. Samalah keluasan dengan bilik 3 tadi. Ini adalah Swiss standard kami. Kami menggunakan Swiss jenama Siemens. Okay, inilah saya tunjukkan semula. Menggunakan pintu PVC door standard kami kami berikan adalah yang jenis high quality yang tebal, yang ketebalannya boleh memuatkan tombol. Okay, ini adalah bilik air 3. Untuk bilik air 3 ni berkeluasan 7 kali 5 kaki. Untuk ketinggian daripada lantai ke siling di bahagian bilik air, kami berikan adalah 9 kaki. Macam inilah, ni semua standard kami Cingki, toilet bowl. Tapi yang kedua ni semuanya standard kami. Yang apa yang anda akan dapat lah kalau anda bina dengan kami. Untuk design tas ni semua mengikut cita rasa anda. Okay, jika anda punya bajet yang telah diperuntukkan dan konsep rumah yang anda inginkanlah, bolehlah hubungi kami dan boleh berbincang dengan kami macam mana yang anda nak dan sebagainya, berapa bilik, berapa bilik air. Kami akan deliverkan mengikut cita rasa anda lah, tapi mengikut pada bajet anda juga. Okay, ini adalah bahagian bilik 5 maksud saya. Untuk tingkap kami menggunakan tingkap casement, cuma untuk ni adalah di-upgrade kepada powder coating hitam. Okay, ini adalah bahagian dapur. Untuk bahagian dapur ni berkeluasan 15 kali 12 kaki. Tas ni cantik ya. Tapi ni dia upgrade, design tas ni dia upgrade. Okay, ini adalah pandangan untuk bahagian dapur tadi. Saya tunjuk kat semula. Okay, standard kami berikan percuma tabletop berserta dengan backspace. Cuma untuk backspace ni dia upgrade lah. Desainnya dia upgrade. Okay, untuk sinki ni, yang ni di-upgrade dia, maksudnya tuan rumah yang beli sendiri dan boleh kontra harga, tiada masalah. Dan macam saya kata tadi, untuk design tas semuanya anda boleh tentukanlah mengikut cita rasa anda. Kami berikan beberapa pilihan kepada anda, dan kalau anda memilih lebih daripada range yang kami tetapkan, itu akan dikira upgrade lah. Tapi kalau sama, itu dikira sale kami lah. Okay, inilah bahagian laundry. Untuk bahagian laundry ni berkeluasan 5 kali 5 kaki. Menggunakan pintu security door yang di-upgrade, single layer, tapi ni aluminium punya ya. Okay, ini adalah bahagian belakang. Okay, untuk tabletop ni adalah 24 kaki yang kami berikan.
tambah lah ni dengan dan di bahagian hadapan ni. Cuma untuk tabletop, panjang tabletop adalah mengikut keluasan dan harga rumah. Okey, ini adalah sinki standard kami. Kami menggunakan sinki double bowl. Okey, ni semua standard kami lah. Ketinggian backsplash ni standard kami. Dan yang terakhir, ini adalah bahagian store. Untuk bahagian store ni di bahagian luar ya. Berkeluasan 5x11 kaki. Menggunakan pintu molded door. Yang ni standard kami ya. Tombol pintu semua standard kami. Saya zoomkan balik kemasan tas yang dipilih. Dia macam agak, saya tak rasa, tapi dalam kalau depan mata akan nampak glowing lah. Dah ada glow-glow sikit. Kemasan rasa siling berserta dan cornice dah include. Okay, video pun dekat 5 minit dah. Agak panjang juga ya, maafkan saya. Saya akan cuba baikilah cara penyampaian saya. Saya akan cuba insyaAllah. Okey, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya Hanani daripada MH Reka dan Bina Siam Berhad. Kami di MH, kami reka dan bina rumah mengikut bajet dan rasa pelanggan. Assalamualaikum.